Selamat datang ke Johor Bahru, sebuah bandar yang sentiasa bergerak, menghubungkan manusia. Menjelang 2027, dengan kehadiran RTS Link di Johor Bahru, bandar ini dijangka menjadi pusat utama bagi pergerakan rentas sempadan harian serta tumpuan pelancong antarabangsa. Dalam masa yang sama, pengoperasian sistem RTS yang berkapasiti tinggi dijangka membawa sejumlah besar penumpang bagi setiap arah ke kawasan bandar. Seiring dengan peningkatan pergerakan penumpang, strategi penyuraian trafik dan pergerakan manusia yang bersepadu melalui pelbagai mod pengangkutan penting bagi memastikan pusat bandar Johor Bahru kekal cekap, selamat dan mampan seiring pertumbuhan bandar serta perubahan ekonomi serantau. Terdapat 5 pilihan utama bagi tujuan penyuraian manusia dan kenderaan untuk meneruskan perjalanan, iaitu dengan menggunakan jejambat pejalan kaki berbumbung POB, perkhidmatan rel ETS dan komuter selatan, perkhidmatan bas awam dan teksi, perkhidmatan e-hailing, Grab Shuttle serta kemudahan park and drive. Pilih mengikut jarak, masa dan keperluan anda. Inisiatif yang pertama adalah dengan menggunakan jejambat pejalan kaki berbumbung atau Pedestrian Overhead Bridge (POB) kerana ia adalah pilihan yang paling mudah. Terdapat 5 laluan POB yang menghubungkan RTS dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Laluan POB dicadangkan sebagai elemen utama penyuraian pergerakan penumpang dengan menghubungkan stesen RTS secara langsung ke pelbagai mod pengangkutan di JB Central, termasuk rel, bas awam dan parkir sekitar stesen bagi membolehkan pergerakan lebih teratur serta mengurangkan konflik trafik sedia ada. Laluan ini dibina untuk memudahkan pergerakan pengguna serta menjimatkan masa. Seterusnya, bagi destinasi yang lebih jauh, para pengunjung boleh menggunakan perkhidmatan rel ETS dan komuter selatan di JB Central. Perkhidmatan ETS kini menghubungkan JB Central ke Kuala Lumpur dan destinasi utama lain dengan 6 trip sehari dan tempoh perjalanan 4 jam. Sekaligus menyediakan alternatif perjalanan sederhana dan jauh tanpa kenderaan persendirian serta mengurangkan kesesakan lebuh raya dan pusat bandar Johor Bahru. Perkhidmatan KTM Komuter Selatan pula memfokuskan perjalanan ulang-alik harian dalam kereta Johor Bahru, laluan Kulai, Kempas Baru, JB Central sebanyak 32 perjalanan sehari dengan anggaran masa perjalanan selama 30 minit. Manakala bagi laluan Kempas Baru Pasir Gudang sebanyak 4 perjalanan sehari disediakan, juga mengambil masa selama 30 minit. Pendekatan ini memberi alternatif pengangkutan awam kepada pekerja harian dan komuter serta mengurangkan aliran kenderaan persendirian di koridor utama ke pusat bandar. Perkhidmatan bas awam berperanan sebagai mod sokongan utama kepada operasi RTS dalam menyuraikan pergerakan penumpang masuk dan keluar dari pusat bandar Johor Bahru yang berpusat di JB Central. Rangkaian bas.my merangkumi lebih 21 laluan utama dengan kekerapan tinggi, menghubungkan JB Central dan kawasan sekitar stesen RTS ke kawasan perumahan dan pusat aktiviti utama seperti Skudai, Teberau, Pasir Gudang, Iskandar Puteri dan Kulai turut berfungsi sebagai pengangkutan feeder kepada mod pengangkutan awam yang lain bagi penyuraian trafik. Di samping itu, perkhidmatan bas muafakat Johor BMJ yang ditawarkan secara percuma turut menyokong pergerakan jarak dekat dalam pusat bandar dan kawasan sekitarnya, khususnya bagi rakyat tempatan tanpa menambah beban trafik kenderaan persendirian. Penyelarasan laluan, hentian dan jadual perkhidmatan bas ini boleh disemak pada papan info di setiap hentian bas. Pengguna juga boleh menggunakan aplikasi My Johor Transport MyJT yang dibangunkan oleh Perbadanan Pengangkutan Awam Johor PAJ. Bas awam berperanan sebagai mod pengantara, membolehkan penyuraian pergerakan penumpang dilaksanakan secara berperingkat dan tersusun serta memperkukuhkan integrasi sistem pengangkutan awam. Di JB Central, penumpang boleh menggunakan perkhidmatan teksi berkupon yang dihubungkan ke stesen RTS melalui jejambat pejalan kaki. Lengkap dengan kawasan menunggu yang selesa bagi meneruskan perjalanan ke destinasi lain. Selain itu, susun atur jalan diperkemas dengan pengasingan fungsi laluan,
Jalan Jim Kui dikhususkan untuk pengangkutan awam, manakala Jalan Tun Abdul Razak untuk kenderaan persendirian dan e-hailing. Pendekatan ini mengekalkan kekerapan bas, meningkatkan kebolehpercayaan perkhidmatan serta memastikan aliran trafik di pusat bandar kekal seimbang, di samping mengurangkan gangguan operasi akibat kesesakan di Jalan Jim Kui. Berikutnya, Grab Shuttle merupakan perkhidmatan pengangkutan berkongsi berjadual yang menyediakan perjalanan ulang-alik keluar dan masuk JB Central dengan tambang mampu milik bermula RM3. Perkhidmatan ini beroperasi setiap hari dengan liputan kawasan hotspot terpilih di sekitar bandar Johor Bahru, sekaligus berperanan sebagai mod pelengkap kepada sistem pengangkutan awam bagi menyokong penyuraian pergerakan penumpang. Kemudahan Park and Ride berfungsi sebagai strategi utama bagi mengurangkan kemasukan kenderaan persendirian ke pusat bandar Johor Bahru dengan mengalihkan tumpuan parking ke hub pengangkutan. Setakat ini, beberapa Park and Ride telah dikenal pasti dan telah beroperasi sebagai inisiatif Quick Win, melibatkan kemudahan parkir sedia ada di kawasan komersial dan pengangkutan seperti Sutra Mall, South Quay, Top End Shopping Centre, Aeon Mall Bandar Dato' On, Larkin Central, B5 Market dan RNF dengan kapasiti parkir yang besar serta kemudahan perkhidmatan bas awam. Pengguna digalakkan meletak kenderaan di kawasan Park and Ride dan meneruskan perjalanan ke pusat bandar dengan bas awam, KTM komuter atau perkhidmatan rel, sekaligus mengurangkan kenderaan persendirian. Melalui perancangan yang tersusun dan penggunaan pelbagai mod pengangkutan, penyuraian trafik di Johor Bahru dapat dijalankan secara berkesan. Bersama, kita kurangkan kesesakan tanpa bergantung kepada kenderaan persendirian.